Shade of Pain. Kalau korang pernah pergi Disneyland, dalam sedar tak sedar sebenarnya pergerakan korang tu sudah dikawal oleh Disneyland. Macam mana tu? Pasti korang tahu kan? Salah satu daripada perkara tu adalah untuk melukis bangunan tertentu dengan warna yang membimbing ataupun menentukan arah pengunjung di mana diorang nak pergi. Kalau korang nak tahu, Disneyland telah mencipta cat-cat yang membosankan, yang salah satunya dipanggil Go Away Green dan No Seum Grey. Aku tak tahu sangat tentang Go Away Green ni, tapi aku ada baca-baca lah sikit tentang No Seum Grey ni. Kalau korang baca artikel dekat internet kan, even nyamuk pun tak nak dekat dengan colour tu, tahu tak? Aku tak tahulah, mungkin nyamuk pun bosan tengok colour tu kan, macam kusam semacam. Ya, aku tak tahu. Sebab kalau korang baca artikel, memang ditulis nyamuk pun tak nak dekat dengan cat tu. So, kenapa Disneyland cipta cat-cat yang membosankan ni, yang tak menarik perhatian kita untuk pergi? Itulah dia. Dia akan cat dengan cat warna-warna yang diorang cipta ni as macam untuk bangunan-bangunan utility, macam pagar ke kan, untuk ataupun barang-barang ataupun tempat-tempat yang diorang nak sembunyikan, memang langsung takkan attract pengunjung untuk pergi ke tempat tu. So korang mesti nak tahu kan salah satu tempat yang Disneyland cat menggunakan cat yang membosankan ni, ataupun yalah, aku tak tahulah. Aku tahu dua nama tu je, nama-nama lain aku tak tahu. Salah satunya adalah pintu Club 33 yang aku pernah bahaskan sebelum ni. Korang boleh check it out aku punya video sebelum ni. Yup, Disneyland sengaja mengecat pintu Club 33 ni supaya tak ada siapa ter-attract untuk datang ke tempat tu ataupun nak cuba masuk ke tempat tu. Walaupun Disney sengaja buat benda tu, tapi lambat laun ramai juga yang tahu. Sebab itulah aku buat video ni, sebab dah ramai tahu dan benda rahsia-rahsia ni dah terbongkar dah pun. Sebab itulah ada video ni. Kalau aku tak tahu, aku tak buat pun video ni. Sebabkan dia dah terbongkar lah, aku buat video ni. So, ya, lambat-lambat laun korang sembunyikan macam mana sekalipun, orang tahu juga.